Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So untuk ini adalah soalan berkaitan dengan koordinat geometri. So untuk soalan koordinat geometri ni kita nak tentukan dahulu M nisbah kepada N, which is BC kepada CD lah sebenarnya. M kepada N. So di sini kita boleh anggap BCD ni sebenarnya dia boleh membentuk satu segitiga lah sebenarnya, sebab dia dalam satu geometri koordinat. So contoh kalau ini adalah M dan ini adalah N, so kita boleh bentuk satu segitiga di sini contohnya. Dan dua segitiga ni sebenarnya dia adalah, kita boleh panggil sebagai segitiga serupa, bukan segitiga sama. Kalau segitiga sama maksudnya semuanya sama, sisi dia sama. Tapi yang ni adalah segitiga serupa, maksudnya dia punya panjang ni mungkin tak serupa, tetapi bila kita ambil dia punya nisbah itu, nisbah dia sentiasa sama lah, sebab dia dalam satu garis lurus lah dekat sini. Okay, so kalau kita perhatikan, so koordinat dia bagi iaitu 7, 6 kat sini dia bagi 3, 4, kat sini dia bagi -3 dan P. So kita perhatikan koordinat bagi X dahululah. So kita compare dia punya koordinat bagi X. Jadi maksudnya kalau kita ada M nisbah N dekat sini, so panjang ni mungkin lain lah, cuma dia akan sentiasa membawa kepada nisbah yang sama lah sebenarnya. Nisbah dia akan sentiasa sama. Okay, so apa yang kita boleh buat dekat sini adalah kita boleh gunakan relation ni, maksudnya 7 itu kita boleh tolak dengan 3 untuk mendapatkan panjang untuk X sahaja. So kat sini saya boleh buat N bahagi dengan M itu, iaitu kita boleh bahagi panjang ini. So kita boleh tolakkan 7 tolak dengan 3 bahagi dengan M itu pula. Yang M itu adalah kita buat 3 itu tolak dengan -3. So ini saya akan dapat 4 kepada 6, which is kalau kita terbalikkan kita akan dapat M per N sama dengan 3 per 2, laju sangat, 6 per 4. Okay, lepas tu kita akan dapat 3 per 2 ini. Lepas tu M nisbah N akan bersamaan dengan 3 nisbah 2. So itu adalah yang pertama. Okay, seterusnya kita kena cari nilai P. So sebab nilai P pun menggunakan konsep yang sama, kita boleh gunakan konsep yang sama. So ada equation yang kita akan boleh buat. Jadi ni saya edit dahulu. Okay, so nisbah ini adalah tadi kita dah dapat dia punya nilai tadi bersamaan dengan M kepada N adalah 3 kepada 2. So dia punya nisbah. So kita boleh gunakan relationship yang sama, which is kita boleh gunakan M per N ini sama dengan 3 per 2. So M ini dia akan menunjuk kepada B dan C. So kita boleh gunakan Y saja, iaitu 4 dengan P. So kita boleh buat 4 tolak P bahagi dengan, lepas tu kita gunakan Y untuk C dan D, iaitu 6 tolak dengan 4 di situ. So kita gunakan nisbah dia sajalah, sebab ini tadi adalah segitiga serupa. So ini adalah 3 per 2. So 4 tolak P per 2. Darab silang saya akan dapat 6. 2 darab 3. So 2 dekat bawah ni dia akan darab dengan bahagian tepi tu, bahagian kanan. So ini dapat 8 tolak dengan 2P sama dengan 6. So ini sama dengan -2, -2P. So P itu bersamaan dengan 1. So itu adalah untuk jawapan yang kedua. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Cari luas bagi unit dalam unit kuasa 2 bagi ABD. So kita ada ABD. So kalau cari luas senang saja, dia punya formula. So formula dia paling kiranya antara salah satu formula yang paling best lah sebenarnya kalau ABD. So apa yang kita boleh buat kalau kita nak tahu luas bagi ABD tu, so kita boleh ambil dia punya koordinat dan kita susun dia dalam formula. So macam mana kita buat?
kita akan ambil koordinat bagi A, B dan D. So contoh A kita ada 0 dan 9 yang ni. B kita ada -3 dan 1. B tadi kita dapat dia punya nilai. Dan kita ada D bersamaan dengan 7, 6. Okay, 7, 6, A, B, D. Dan kemudian kita ambil satu lagi A. Kita ulang balik semula A, iaitu 0 dan 9. So apa yang saya buat dengan koordinat ni, saya buat dia secara macam ni lah dia punya bentuk. Lepas tu saya akan gunakan formula bagi luas. So ini just simbol dia sahaja. So apa yang kita akan buat, so yang ni kita darabkan, going to this side kita akan darabkan. So apa yang kita buat adalah 1/2 darab dengan 0 darab 1 tambah dengan -3 darab 6 tambah dengan 7 darab 9. Lepas tu going to the opposite side, apa yang kita akan ada adalah ini kita akan ada negatif lah. So opposite side ni kita akan ada negatif. So kita akan ada negatif 3, 9. Okay, negatif 7 darab 1 negatif 0 darab 6, which is 0 jugalah. So dia tak ada effect kat situ, tapi saya tolak je dengan 0. So saya simplify even further, saya calculate. So ini dia akan sama dengan negatif 18 tambah dengan 7 darab 9, 63 tambah dengan ni sama dengan 27 tolak dengan 7. So ini kita cuba congak dulu lah. Ni 20 63 tolak 18 1/2 63 83 tolak 18. So 83 tolak dengan 18. So ini kena guna kalkulator lah. Tak sombong lah dengan kalkulator. So kita akan dapat 1/2 darab dengan 83 yang kita tolak dengan 18. Tolak dengan 18. Okay, 65. So ini adalah jawapan akhir dia lah. So kita akan dapat jawapan akhir dia bersamaan dengan 65/2 unit kuasa 2. Okey, itu saja untuk soalan ni. Terima kasih.